Jom pergi kedai beli gula-gula. Jom. Buat sikit. Ada pakcik lah. Nampak macam lapar je. Awak nak bagi petai ni. Kesian pada pakcik ni. Tapi saya nak beli gula-gula. Assalamualaikum pakcik. Nah, RM75 untuk makanan. Terima kasih nak. Semoga Allah mudahkan rezeki. Abang, saya nak bayar gula-gula ni. Apa hari ni abang bilang itu? Terima kasih. Sedekah itu membawa kegembiraan kepada orang lain. Sikit je makanan awak tu. Cukup je insya-Allah. Awak tak makan ke? Saya tak mau makan. Nah, ambil makanan saya sikit. Terima kasih. Alhamdulillah, walau makan separuh pun kenyang. Saya nak pinjam pensel, boleh? Boleh, silam ni. Terima kasih. Sedekah membentuk insan baik dan masyarakat harmoni. Sedekah mencipta masyarakat penyayang dan saling membantu. Hadis riwayat Muslim, harta tidak akan berkurang kerana sedekah.